Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Ustaz hari ini ada di Negeri Sembilan. Dan masya-Allah hari ini kita akan tengok satu tempat iaitu Telaga Air Bubbles. Alhamdulillah. Ni Alhamdulillah. So, okey, cerita sikit. Masya Allah, oksigen dalam bubble ni. Micro bubble. Micro bubble. Oksigen yang terlarut dalam. Alhamdulillah. So, boleh nampak dekat atas. Alhamdulillah. Inilah bagaimana dia dapat nama dia. Bubbles. Dia oksigen dia tinggi Tinggi. Dia bila tinggi, keadaan dia kalau masa dia tengah peak tu, dia color dia putih semua. Oh, ya ke? Putih dan dia akan unik. Dia jadilah. Okey, sekali. Tu ni air daripada perigi tu. Ni direct daripada telaga. Kita mudahkan buat pilih lah. Mudahkan buat perigi. Okay. Alright. So, ini dia. Masya. Nampak tak? Bubble dia naik. Yang ini yang membezakan air. Bubble sampai ke atas. Masya Allah. Dia memang ada oksigen dalam air dia. Ya. Masya Allah. Dia oksigen memang ada dalam air lah. Yalah, tapi yang ni banyak kepadatan dia. Biasanya 40-50%. Yang ni? Malaysia ni. Yang ini 162%. Semula jadi. Masya Allah. Kuasa Allah Ta'ala. Dia lebih 100%. Dia panggil oxygenated water lah. Itu memang kita pun dah dapat US FDA semua ni. Oh, ya ke? Susah kali dapat. Masya Allah, tuan-tuan. Ni kuasa Allah Ta'ala. Allah terbitkan air ni daripada bumi yang disebabkan ramai penduduk di sini berzikir. Betul tak, Bajang? Allah, betul. Allahu Akbar. Itu dia. Bubble, Malaysia only naturally oxygenated mineral water. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz pernah cerita sikit pasal ni. Saya Alhamdulillah, tuan. Saya tengah oksigen level tengah rendah. Kanser biasalah. Tapi kuasa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lepas abang jam hantar kat rumah, saya minum. Lepas minum, oksigen level saya terus naik. Padahal kalau saya duduk di hospital, saya kena pakai oksigen. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, di pengalaman Ustaz sebagai seorang pesakit kanser, antara Ustaz amalkan selepas diperkenalkan oleh Abang Ijam Medicine. Alhamdulillah. So apa berlaku? Ustaz minum air ni dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah naikkan oksigen level Ustaz. Jadi tuan-tuan, kalau nak beli, boleh minum terus? Boleh minum. Okey, Ustaz minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak beli boleh cari kat Petronas. Sini ada tempat duduk, tempat duduk. Bismillah. Sedap ni. Kau tengok budak-budak ni perangai berebut-rebut ambil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini dia punya telaga dia di sini. Oh, ni telaga kedua. Ni telaga ketiga. Okey, jap. Ni telaga ketiga. Pertama telaga yang ni kami jumpa. Okey. Kedua dan dapat tu kami gali ketiga ni dalam lagi untuk meet requirement KKM. Alright, okey. Yang ni kita komersialkan. Sedap ni. Sedap ni. Tak ada rasa, tak ada apa kan. Sama macam dekat Petronas kan. Dia dah boleh diminum walaupun raw lah. Cuma requirement kemudian kena filter semua tu kan, kita kena ikut lah. Alhamdulillah. Dan sini adalah madrasah, tuan-tuan. Madrasah menghafal Al-Quran dalam ni. Dan hafiz Al-Quran pertama dilahirkan inilah budak ni. Alhamdulillah. Hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan. Sama-sama kita berjuang untuk mendapat apa? Mendapat keberkatan dan kekuatan ekonomi umat Islam. Carilah air mineral bubble yang terdapat dekat Petronas. Dan kalau boleh kedai-kedai runcit cuba dapatkan air mineral bubble. Ustaz dah minum dah. Dan Ustaz rasa sangat bagus untuk kesihatan Ustaz. Berkat orang-orang kat sini berdoa, beramal soleh. Tempat di tempat orang soleh, tuan-tuan.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pump